Ini kita dah buat kuah tiga rasa untuk 100 orang makan, ataupun untuk 100 ikan. Okey, bos. Warna kuah ini. Ni. Minyak ni kena banyak. Dulu. Okey, untuk bahan-bahan yang kita dah kisar dekat sini, tengok. Ada cili padi, cili merah, cili hijau, bawang putih, akar ketumbar. Ini minyak ni kita untuk menumis. Masukkan bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Ini banyak guys. Ini untuk 100 ikan lebih nanti korang komen pula banyak cili. Lepas tu baru kita kacau-kacau. Kita tumis dulu dia. Kita tumis dia. Ini resepi untuk kita meniaga lah. Kalau korang nak pakai ni untuk meniaga pun boleh. Nak buka kedai sebelah pun boleh, tak ada masalah. Resepi ni ikhlas daripada saya ya. Kemudian dekat sini ada nenas. Nenas ni lebih kurang 2 biji. Kita dah potong-potong dadu. Tapi ini tak cukup, nanti kita boleh tambah lagi ya kalau tak cukup. Tumis je dulu dia. Baru kita masukkan cili kisar. Dan kita kacau lagi, kita tumis lagi dia. Tekan selesai. Tumis lagi dia. Kemudian kita masukkan secili brand Oh Mama. Kita masukkan lah. Okey, kemudian kita kacau lagi dia. Kemudian sos tiram. Sos tiram bersama Oh Mama juga. Okey, kemudian kita kacau lagi dia. Kita masukkan air, kita bagi penuh air dia. Air ni kita bagi penuh Kita bagi penuh dia. Tunggu dia mendidih. Kita tunggu dia mendidih, baru kita masukkan perasa-perasa yang lain ya. Okey guys, setelah dia mendidih, baru kita masukkan perasa-perasa dia guys. Okey. Kita masukkan nenas. Cap sotong. Gula ni 2 sendok sebab ni banyak tau. Nanti korang cakap pula gula banyak, kecam manis lah apalah kan. Yang ni banyak, 100 orang makan. Kena pakai gula 2 sendok. Baru ada rasa. Pakai gula 2 Last kali baru kita taruh air limau. Ajinomoto terpulang masing-masing ya. Okey. Okay guys, apabila kuah siakap kita ni dah mendidih macam ni, baru kita masukkan air limau. Air limau ni lebih kurang dalam 2 sendok.
Dia rasa dia masam, pedas, manis, sedap. Satu. Dua. Ini tepung jagung satu paket kita guna untuk pekatkan kuah dia. Kita kacau. Kita sambil kacau. Kemudian kita kacau. Kita kacau bagi dia sebati ya. Itu dia. Kemudian akar ketumbar kita buat tadi. Ini kita kacau lagi. Kita bagi dia betul-betul sebati ya. Padu ni kamu. Ini kuah dia untuk 100 ekor ikan ya. Okey, korang cuba dekat rumah. Korang cuba. Bye bye. Assalamualaikum.